Gigi sensitif tak boleh pakai braces. Ramai orang terus fikir macam tu bila gigi rasa ngilu, bila minum air sejuk atau makanan manis. Terus rasa braces mungkin akan jadikan keadaan tu lebih teruk. Sebenarnya, gigi yang sensitif boleh berlaku kerana beberapa sebab seperti enamel yang menipis, gusi yang sedikit surut, karies kecil yang belum dirawat atau kawasan akar gigi yang terdedah. Sebab tu, sebelum braces dipasang, doktor akan buat pemeriksaan untuk pastikan semua masalah gigi ini dirawat dan dikawal terlebih dahulu. Selepas punca sensitiviti dirawat, kebanyakannya pasien masih boleh pakai braces dengan selesa. Sensitiviti yang dirawat awal juga boleh bantu kurangkan risiko sakit semasa pergerakan gigi. Kalau awak ada gigi yang sensitif tapi sedang terfikir-fikir nak pakai braces, jangan buat andaian sendiri dahulu. Boleh datang berjumpa dengan doktor untuk consult supaya doktor boleh cek punca masalah sebenar dan tentukan sama ada rawatan ortodontik sesuai mengikut keadaan gigi awak. Gigi sensitif tak semestinya untuk menghalang awak pakai braces. Yang penting, kenal punca dahulu sebelum mulakan rawatan.